You nak tanya Donald Trump? Dia tak mau jawab saya. Kalau saya boleh panggil dia duduk jadi tetamu kita boleh. Donald tiap hari bagi satu cerita baru. Berapa lama you rasa krisis ini akan berlaku? Kerana ini adalah isu pokok yang sekarang dikatakan. Okey. Bilakah peperangan ini akan berakhir? Saya tak nampak peperangan ni akan berakhir dalam masa sekejap lah. Satu benda yang menduka citakan lah. Sama macam semua yang isu kita bincang tadi kan, kemalangan. Sebab kita tak nak benda ni berlaku. Tapi realitinya kita akan nampak peperangan ni tak akan berakhir dalam masa sekejap. Terutama selepas mereka dah menggerakkan aset dia, nampak gayanya akan berlakunya pengatur gerakan untuk tentera darat mula intervene untuk masuk secara ground invasion. Jadi kalau ini berlaku, peperangan akan lebih lama lagi. Akan lebih lama lagi berlaku. Dan inilah benda yang kita rasa sangat-sangat merugikan semua pihak sekalipun. Dan saya rasa apa macam Arun cakap lah, bila Trump cakap berbolak-balik macam ni, hari ni atau semalam saya nampak Presiden Iran pun ada mengutus satu surat pada warga mereka untuk mereka tanyakan sendiri pada Presiden mereka, apa naratif perang ni sebenarnya, apa tujuan perang ni, apa tujuan Trump buat macam ni sebenarnya. Jadi kalau dulu dia pakai idea kata nak ada senjata WMD di Iraq dan akhirnya benda tu terbukti tak berlaku pun. Sekarang dia cuba buat benda yang sama di Iran. Tapi dia kata awal-awal pun dia bagi tahu, dia umumkan kita dah hapuskan semua tapak untuk missile launcher di Iran. Tapi still missile datang daripada Iran. Kemudiannya diserang pula benda-benda sektor tenaga dan sebagainya. Dan Iran pun dah mula ada gangguan bekalan elektrik. Jadi saya tak nampak dia akan selesai dalam masa sekejap. Peperangan ni akan lebih lama lagi. Dan bukan setakat peperangan lebih lama, krisis dunia akan menjadi semakin memburuk lagi dalam satu tempoh masa yang lama lah. Kita semua kena brace for impact lah, orang kata.